Rupanya banyak aktiviti-aktiviti koperasi di Jepun ini memberi sumbangan kepada gerakan koperasi dan komuniti, dan saya rasa ini sangat bagus untuk kita pelajari dan implement kepada koperasi-koperasi di Malaysia. Badan koperasi di sini mereka tidak bernaung di mana-mana badan berkanun, dan selain itu apa yang saya dapati Japanese koperasi di sini mereka semua mempunyai akta di setiap sektor. Contohnya mungkin dari segi Fisherman Act, Fisherman Cooperative Act dan juga Agriculture. Kalau dibandingkan di sini, mereka menggunakan apa yang mereka peroleh daripada teks untuk membantu golongan warga tua untuk mereka survive dan juga untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang menarik kepada mereka ini, supaya mereka tidak terasa yang mana mereka tidak terasa mereka disisihkan daripada komuniti yang ada di kawasan-kawasan mereka. Kita sedar yang satu hari nanti Malaysia juga akan menuju kepada aging population, di mana keperluan untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada warga tua ni akan jadi satu kos yang besar. Jadi koperasi di Malaysia, koperasi kami terutamanya, boleh mengguna pakai ataupun adaptasikan model yang telah berjaya dibuat di Jepun ni untuk kita buat di Malaysia, jadikan keperluan kepada penjagaan kesihatan untuk warga tua ini sebagai satu peluang, bukan sahaja peluang perniagaan tetapi peluang untuk memberikan perkhidmatan kepada anggota. What I can understand as of now, cooperative playing a large role is as though as the private healthcare system in Malaysia, but it's run by cooperative over here in the not profit oriented but more to a kind of service oriented. The most important thing is what I learned from here is straight to the point, is from how the culture from Malaysia and the culture of Japan and how the cooperatives run in the two separate ways. I believe that even though our society, we have a lot of things we can actually learn from the Japan, not all, but we can adopt whichever the good things from the Japan culture to over here. A lot of challenges will be there, but never mind. This exposure has given me and opened me to understand how to go about and how to actually plan for at least another 5 years of my koperasi to get the best of this. Pada pendapat saya, negara kita Malaysia belum lagi ada insurans yang sama macam Jepun sebab kita masih lagi banyak dibiayai oleh kerajaan. Tapi akan datang, saya berpendapat kita akan menuju ke sistem yang sama dengan apa yang Jepun sedang sediakan sekarang. Kebajikan kepada rakyat, banyak manfaat yang kita dapat. Dan saya tengok apa yang Jepun sedang buat sekarang ni,
dia melibatkan banyak keperluan peruntukan bajet oleh kerajaan bagi menampung kos kesihatan untuk rakyat mereka. Apa yang saya pelajari di Jepun ini adalah daripada segi macam mana JCA, Japan Cooperative Alliance, menguruskan satu sistem di mana dia memberikan kebajikan kepada semua-semua orang-orang tua di kawasan Jepun ini. Selain daripada dia membantu masyarakat di Jepun yang menjadi ahli-ahli koperasi mereka. Daripada apa yang kita visit hari ini di Food Bank, pelibatan koperasi-koperasi yang secara tak langsung memberi pertolongan serta memberi boleh saya kata sebagai resources kepada Food Bank ini secara tak langsung memberi manfaat yang lebih besar kepada underserved, orang-orang yang mungkin kita termiss untuk serve. Jadi model tersebut saya rasa sangat bagus untuk kita implement, untuk kita fikirkan macam mana untuk kita bantu di Malaysia sendiri golongan-golongan underserved ni. So apa yang kita nampak dekat Japan, mereka mengutamakan specialization ataupun pengkhususan. So dengan adanya pengkhususan ini dapat memastikan keberkesanan dalam melaksanakan satu-satu aktiviti. Apa yang mengejutkan pada saya, kalau kita fikir kan, dekat expired dekat Malaysia mungkin 3-4 bulan lagi ada orang beli kan. Tapi dekat sini expired date dia hampir setahun pun dia orang dah tak beli dah. Dia orang sangat menjaga makanan lah, pemakanan dia orang sangat-sangat healthy lah dekat sini. Kanagawa Food Bank ni sangat-sangat best, yang mana kita dapat 3 perkara yang penting, iaitu berkenaan kerjasama antara member, kerjasama antara koperasi dan juga systematic operation dekat dalam Kanagawa Food Bank ni. Kita dapat lihat betapa mereka ni memang buat kerja memang sangat-sangat bersungguh-sungguh dan ada volunteer di situ. Koperasi ini menyediakan makan dan minuman kepada penduduk luar bandar dan sebagainya, dan dia mengambil pekerja sebagai pekerja sini juga berbeza dengan Malaysia, di mana banyak rakyat di negara Jepun ni menghulurkan sumbangan sebagai sukarelawan. Mereka memberi perkhidmatan yang percuma kepada koperasi untuk membantu rakyat ataupun warga negara Jepun yang memerlukan. Di sini kita tengok dia banyak buat bisnes, aktiviti perniagaan, tetapi hanya untuk member sahaja. Dan dia ada 3 kampus
dalam the University of Tokyo ni. Dan kalau kita tengok tadi, kita telah melawat kedai dia. Kedai dia ada 3 kedai kita melawat dengan cafeteria dia, dan so far semua nampak bagus, nampak cantik dan nampak tersusun dia punya aktiviti perniagaan dia. Saya melawat University of Tokyo, iaitu University Co-op. Dekat situ kita dapat lihat pelajar yang dapat menggunakan kupon, dapat membeli barangan peralatan tulis apa semua dekat Co-op dengan lebih jimat dan lebih itulah lebih efektif lah untuk dia orang guna apa semua. Koperasi Tokyo University ni kita perhatikan dari segi collaboration dengan universiti. Universiti itu sendiri sangat baik dan sangat cemerlang lah, di mana dari segi keberadaan koperasi itu sendiri di dalam universiti disambut baik. Saya mendapati kerjasama antara koperasi di Jepun ni jauh berbeza dengan kerjasama koperasi di Malaysia. So, pada saya ini merupakan satu cabaran yang koperasi-koperasi di Malaysia perlu ambil, bagaimana untuk kita saling bekerjasama untuk memastikan koperasi sentiasa menjadi satu badan yang relevan pada masa akan datang dalam apa jua situasi dan juga keadaan.